Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini. Dan hari ini kita bersama segmen Q&A Game Week yang ke-35. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok soalan yang pertama. Bang, saya dah beli KDB. Hari tu FA Cup tak main pun, nak jual ke macam mana? Jadi sahabat, itulah dia punya risiko bila sahabat membeli aset daripada City dan bermain dengan Pep Roulette. Jadi ini pandangan pribadi saya saja, jadi sama ada sahabat setuju ataupun tidak, itu terpulang kepada sahabat. Jadi bagi saya, pandangan saya, sekejap tengok pula. Okey, okey dah ni. Baik, jadi pandangan saya, jawab fokus. Di pandangan saya, KDB akan bermain dalam perlawanan Liga, manakala dalam perlawanan FA Cup, Pep akan meletakkan KDB di bangku simpanan. Kenapa sahabat? Ini pandangan pribadi saya, yang mana saya jangkakan mungkin semakin perlawanan tersebut menghampiri final, jadi dia punya intensiti perlawanan tu agak tinggi, game semakin laju, jadi tak sesuai dengan faktor umur KDB. Jadi mungkin macam semi-final yang lepas, Pep tidak menggunakan KDB sebab dia nak lawan dengan Allah Rabbi. Semi-final berjumpa Forest yang mana gemarkan tactical counter attack. Jadi disebabkan itu, saya rasa jangkaan saya, Pep meletakkan De Bruyne di bangku simpanan dan dia merancang untuk mengharungi baki musim ini, menghadapi 4 lagi perlawanan, mengekalkan slot Liga Juara-Juara musim hadapan. Jadi dia perlukan KDB bahagian kreativiti di perlawanan Liga EPL. Jadi saya jangkakan kalau sahabat ada KDB, jadi sahabat mainkan KDB dan jangan jual lah sahabat. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Kapten siapa bang game week ni? Baik, jadi saya currently saya pada Omar Mamush sahabat, Omar Mamush, dan di laman sosial yang mana Allah Rabbi expert dan content creator luar negara yang mana ranking yang agak baik, mereka mengatakan mereka ingin mengkapitankan Mbeumo. Salah saya tak didengar lagi. Dua ni yang famous, dua pemain aset game week ni, Mbeumo dan juga Omar Mamush. Omar Mamush yang akan kaptenkan disebabkan ketiadaan Allah Rabbi. Erling Haaland dikabarkan baru sahaja kembali berlatih bersama pasukan. Jadi saya tak jangka Haaland akan bermain menentang Wolves dan juga mungkin tidak juga menentang Southampton game week ke-36. Jadi itu sebab pakar FPL dia menjangkakan akan mengkapitankan Omar Mamush dan juga Mbeumo. Jadi ini 50-50 sahabat. Kalau tanya tim saya, currently saya sedang mengkapitankan Allah Rabbi Omar Mamush sahabat. Omar Mamush sebab saya sedang mengejar ranking. Saya tahu kebanyakan akan mengkapitankan Allah Rabbi Mbeumo. Jadi terpulang pada sahabat, itu cadangan pakar FPL. Mereka mengkapitankan, kebanyakan expert mengkapitankan Mbeumo lah. Salah saya tak dengar lagi. Dan tim saya sendiri currently pada Omar Mamush. Cuma sahabat bila mengkapitankan Omar Mamush ni kena tambahkan sedikitlah hati. Kerana apa sahabat? Perlawanan tersebut ialah perlawanan pertama game week ke-35. Jadi kalau kapten kita ketum, faham lah. Serba tak kena, Sabtu serba tak kena, mungkin pun pergi kenduri pun Allah Rabbi lemah rasa. Jadi terpulang kepada sahabat. Jadi kalau tak nak mood diganggu, kaptenkan kebanyakan kurus fantasi ialah Mbeumo sahabat. Jadi itu jawapan saya. Soalan seterusnya,
Tuan, ada ke tak double game week 36? Allah Rabbi. Betul lah sobat. Sedang diperkatakan di laman sosial, ada atau tidak double game week ke-36. Jadi, peluang dia semakin tipis. Tipis sahabat. Saya buat rekodnya ialah pada hari Khamis. Cuti hari bekerja. Pagilah saya buat. Jadi, setakat ni belum ada info apa-apa berkaitan dengan perlawanan yang diawalkan ataupun perlawanan yang Allah Rabbi diletakkan di midweek yang sama pada game week ke-37 untuk pengetahuan sahabat-sahabat. Pada game week ke-37 ialah perlawanan final Piala FA yang antara Palace dan juga City. Jadi kedua-dua pasukan ni dia tak boleh bermain pada hujung minggu lah sahabat, sebab dia ada final. Jadi sama ada perlawanan ke game week ke-37 tersebut, City dan Palace. City menentang Bournemouth dan Palace menentang, tak silap saya, Aston Villa. Perlawanan tersebut pada game week ke-37 asalnya sama ada dia akan diawalkan pada game week ke-36 yang akan menyebabkan double game week ke-36 ataupun dia kekal pada game week ke-37 tapi ditarik ke midweek lah sebelum game week ke-38. Jadi setakat ni pada hari Khamis, saya tengok jam pukul 1 Mei 9.37 pagi masih tak ada info apa-apa berkaitan double game week ke-36. Jadi jika menjelang hari Jumaat sahabat, sebab deadline game week ni ialah pada hari Jumaat, menjelang hari Jumaat, kalau tak ada juga mungkin kita tak ada lagi double game week sehingga akhir musim sahabat. Jadi siapa yang masih ada chip tu, termasuk saya lah, saya masih ada wildcard dan juga bench boost. Jadi kita kena redor untuk menggunakan chip-chip tersebut pada game week yang single. Jadi itu pandangan saya. Soalan seterusnya, ingat nak beli defend Everton, okey tak bang? Itu sahabat, ni saya dapat info daripada content creator FPL Wire, YouTube lah, YouTube FPL Wire, yang mengatakan jika sahabat ingin mengejar ranking yang mana banyakkan dah wildcard pada game week ke-30 dan game week ke-1, jika sahabat masih ada kemampuan ada wildcard ataupun free transfer sahabat banyak untuk mengupkan ranking sahabat, yang mana pertahanan Everton tak ramai yang beli sahabat. Jadi soalan dia tanya defend apa lah. Defend Everton tak ramai yang boleh beli, dan kebanyakannya bila akhir-akhir musim ni ngurus fantasi yang engage, yang aktif, biasanya dia tak akan membuangkan free transfer mereka pada pemain pertahanan. Jadi kalau sahabat ada wildcard terutamanya, advantage lah. Dan mungkin sahabat di luar sana kumpul dah 5 free transfer tu, tak ada apa nak buat, boleh bawa masuk sahabat pertahanan Everton ni yang mana pemilikan dia rendah, terutama macam O'Brien, Michaelenko, Pickford, Frank White dia agak mahal. Dan juga kalau kekal Patterson, game week lepas si Moyes gunakan Patterson pada tahanan kanan tapi dibawa keluar awal. Jadi tak pastilah sama ada Patterson tu akan menjadi kesebelasan utama yang kekal ataupun tidak. Jadi risiko lah. Sahabat nak bawa masuk tahanan Everton, saya cadangkan O'Brien, Brian White ataupun Michaelenko. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Saka jual ke simpan? Allah Rabbi. Ini mungkin wildcard game week ke-30 dan game week ke-31 sahabat. Kita pun tak menjangkakan. Allah Rabbi. Si Saka yang mengalami kecederaan dan juga rezeki Arsenal, dia layak ke pusingan seterusnya UCL. Jadi Arteta sebagai pengurus fantasi, dia terpaksa mengurus minit permainan Saka. Jadi pakar-pakar FPL dan content creator luar negara menjangkakan minit permainan Saka menentang Bournemouth akan di-manage. Dia sama ada dia akan jadi kesebelasan utama sahabat, jadi kesebelasan utama dan dikeluarkan awal. Dan yang kedua, dia jadi sub, nanti agak-agak
tak boleh menang kan. Arteta tengok game pun jam ke 0-0 baru dia bawa masuk Saka. Jadi kat sini ada risiko untuk mendapat 1 poin tegak, sahabat. Jadi game week hadapan pun menentang Liverpool. Second leg menentang Liverpool, game pun tak sedap. Jadi cadangan saya jual lah. Cadangan saya jual. Ini perkongsian apa yang saya kaji daripada video-video content creator luar negara, sahabat. Jadi jawapan saya ialah jual Bukayo Saka. Soalan seterusnya, bang, nak jual SAR, beli Eze, okey tak? Jadi sahabat dah ada SAR, nak beli Eze, sahabat. Okay, Eze ni dia high shilling, high shilling, dia ada free kick dan dia berkongsi tendangan penalti bersama Mateta. Jadi di hujung-hujung season ni, terutama jika sahabat ada free transfer yang terhad sikit lah maksud saya. Jadi saya cadang kekalkan bersama SAR. Kenapa? Sebab kalau ada pertukaran, saya nampak Eze dan Mateta adalah pilihan Glasner untuk dibawa keluar. Tapi si Ismail SAR kekal di dalam pasukan. Jadi cadang saya, soalan ni saya rasa jangan bazirkan free transfer, sahabat. Betulkan posisi yang lain yang lebih memerlukan dan kekal bersama Ismail SAR. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Sifu, jangan panggil Sifu, sahabat. Bowen ke Mbumo? Ingat nak wildcard game week ke-36? Oh, baik, kalau sahabat menggunakan free transfer saja, saya akan cadangkan sahabat membeli Brian Mbumo. Tapi disebabkan sahabat mengatakan sahabat nak wildcard pada game week 36, tapi boleh juga jarang saya dengar. Biasa game week yang ni lah, game week 35 tapi ni dipanggil tim independent. Maaf ini dipanggil tim independent. Mungkin tim sahabat okey game week ni nak wildcard game week ke-36. Jadi saya hanya menjawab soalan, memberi pandangan saya. Jadi kalau wildcard ke-36, antara dua saya cadang. Boleh sahabat Pan Brian Mbumo, Mbumo pula, Allah Rabbi. Si Jared Bowen, sahabat. Kalau wildcard, kalau sahabat tak wildcard, saya cadang Mbumo. Tapi sebab sahabat katakan wildcard pada game ke-36, saya cadangkan boleh Pan Jared Bowen, sahabat. Jared Bowen, kenapa? Jared Bowen dia akan menentang pasukan yang terlibat dengan saingan Eropah, iaitu Spurs. Mbumo juga akan menentang United, yang mana akan menghadapi tanggungjawab saingan Eropah. Cuma di antara dua lah, ini cara kemahiran proses saya berfikir lah, antara berhadapan pertahanan United ataupun berhadapan pertahanan Spurs. Saya rasa better berhadapan pertahanan Spurs lah. Main seperti Romero, Van der Ven, dan juga mungkin si Pedro Porro akan diletakkan di bangku simpanan. Jangkaan saya untuk satu game week saja, saya cadangkan Jared Bowen, sahabat. Jared Bowen, yang mana perlawanan ini juga ialah perlawanan derby, pasukan kejilanan lah. Jadi dia memang game panas, akan saling serang-menyerang, nak tunjukkan siapa yang bagus di kawasan mereka. Jadi cadangan saya untuk satu game week ini ialah Jared Bowen. Soalan seterusnya, mainkan Munoz ke Livramento? Munoz ataupun Livramento? Sahabat, saya tengok dulu jadual perlawanan. Munoz menentang Perez, menentang Forest. Munoz menentang Forest di Selhurst Park, di laman sendiri. Manakala Newcastle menentang Brighton. Jadi sahabat, kalau tengok prestasi Brighton beberapa game week kebelakangan ni, nampak macam wah, ayam. Cuma untuk pengetahuan sahabat-sahabat, Brighton ialah pasukan bagi buat Newcastle. Game week ni pula, Allah. Musim ini saja 3 pertembungan, 2 dalam Liga, 1 pertembungan Carabao Cup, tak silap saya. Brighton mendapat kemenangan 2 kali
dan seri 1 kali. Jadi dia ada bogey team lah, panggil team body. Jadi dan juga Brighton juga dia lebih gemar bermain dengan pasukan yang lebih besar lah, pasukan top team mungkin sebab high line, jadi mereka boleh sesuai dengan counter attack, boleh gunakan kelebihan Mitoma sahabat. Di antara dua mainkan Livramento ataupun Munoz, jawapan saya mainkan Munoz sahabat. Walaupun saya jangkakan mungkin Munoz juga dibolosi, tapi dia lebih menyerang lah. Game tu dia bukan pasukan badi lah. Macam Livramento ni, Newcastle dia lah, dia tak boleh bertemu Brighton lah, tak tahu kenapa lah, saya pun tak pasti. Pada rekod sebelum-sebelum ni pun kita tengok Brighton kalah-kalah, dia jumpa Newcastle dia menang. Saya terkena game itu, tak silap saya game itu draw satu sama ada kapten yang hisap ataupun tidak, saya pun tak ingat lah. Tapi ingat lah game itu, saya tak sangka pula Brighton menang. Jadi itu antaranya sahabat, pandangan pribadi saja terpulang kepada sahabat. Soalan seterusnya, Everton akan lawan Ipswich dan Southampton akan datang. Main home pula tu. Cadang satu attack dia orang bang. Attack sahabat ni. Kalau sebelum ni saya akan katakan Beto lah. Beto tapi tak tahulah. Beto fit, tiba dia gunakan Allah penyerang Chelsea tu apa yang di loan Saya pun tak pasti lah ada masalah dalaman atau apa si Beto ni. Jadi pandangan peribadi saya kalau nak ambil aset Everton, Beto ambil pertahanan. Tapi untuk memberi pandangan soalan sahabat, Doucouré sahabat. Kalau sahabat memilih, suruh saya memilih satu attacker lah untuk dari Everton, saya cadangkan Doucouré. Memang tak famous sahabat, tapi itulah dia ni bila main home jumpa pasukan yang agak lemah. Kalau sahabat boleh tengok lah stats Doucouré, dia tak semena-mana gol, assist lah Doucouré dia sebab box to box midfielder jadi dia perancang box to box, mungkin itu kelebihan dia. Kalau si McNeil fit, saya akan cadangkan McNeil lah sahabat. Tapi dia sekarang main pun sebagai super sub dah beberapa game week, minit permainan sebagai super sub pun tak banyak. Jadi saya cadangkan kalau satu juga pemain, kalau nak saya cadangkan Doucouré sebenarnya. Tapi pandangan peribadi saya, better ambil pertahanan, elakkan aset serangan. Allah Rabbi daripada Everton lah. Aset serangan kita boleh dapatkan daripada contoh si City, daripada City, Bowen boleh beli. Jadi jangan bazirkan lah slot untuk dapatkan aset serangan baik, aset pertahanan. Tapi kalau disuruh juga memilih satu pemain serangan, saya akan katakan Doucouré. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, saya baca kat Twitter ramai target nak beli Watkins. Okey tak bang? Okey sahabat ni. Jadi pertama kita kena tengok dah hujung musim ni sama ada pemain pasukan tersebut ada makna tak dalam liga. Maksud saya ada pasukan tu dia tengah table dia ada kat tengah table, nak relegate pun tidak, nak dapat slot ke saingan Eropah pun tidak. Beach dipanggil team on beach, team tepi pantai lah, dah bersantai-santai antaranya ialah Fulham tak silap saya. Jadi Watkins ni Aston Villa dia mengejar slot UCL sahabat. Dia sedang mengejar slot UCL untuk baki perangan. Itu cara yang baik pertama. Yang kedua, kena tengok tim sahabat. Saya nampak kalau pasukan sahabat tim template, sahabat boleh bawa masuk, mungkin korbankan Mamush ataupun Isak. Jadi kalau korban Mamush saya tak setuju lah sahabat, sebab Wolf dan Haaland belum fit. Jadi kalau sahabat nak jual Mamush, saya tak galakkan, saya tak cadangkan, saya pun tidak menyokong. Sebab game week ni jumpa Wolf, Mamush, game week hadapan, game week ke-37 akan berhadapan dengan Southampton. Jadi tak sesuai untuk jual Mamush. Cuma Isak sahabat,
Isak. Tengok game sebelum ni, game mudah pun 6 poin. Tak banyak poin dia dapat, dia sekadar skor sebiji. Kita dengan harga macam tu, kita nak kalau boleh double digit lah, konsisten double digit. Di Isak ni ada saya sedang berfikir-fikir, cuma kalau sahabat jual Watkins untuk sahabat jual Watkins pula, sahabat jual Isak untuk dapatkan Watkins, game week ni sahabat dapat kelebihan. Fulham di Villa Park, sahabat tahulah bila beraksi di Villa Park, game seperti dirasuk saka. Ini memang minit pertama tu lepas passing dia terus attack, macam naik share. Pertama kita tengok game Villa menentang Newcastle, siapa sangka sampai 4 biji. 4 biji ke 3 biji? Allah Rabbi, lupa saya. Jadi mungkin game ni pun akan diasap bertubi-tubi, dan rekod Watkins dengan Fulham agak baik. Jadi game week ni mungkin sahabat boleh menongkar arus, jual Isak, dapatkan Watkins. Isak menentang Titan pasukan tadi. Cuma sahabat risikonya pada game week hadapan. Game week hadapan Isak menentang Chelsea, manakala si Watkins menentang Bournemouth. Jadi kita tahulah prestasi pertahanan Chelsea macam mana setakat musim ni kan. Di situ saja risiko sahabat menongkar arus dengan ketiadaan Alexander Isak. Kalau sahabat jual Isak untuk dapatkan Watkins di game week ke 37, kelebihan kepada sahabat semula, Watkins akan menentang Spurs. Yang mana kalau Spurs layak ke perlawanan akhir, jadi mereka akan meletakkan pemain-pemain tim B mereka maupun mungkin tim C. Jadi kalau jumpa memang sedap lah. Villa menentang Spurs pada game week ke-37, manakala Isak menentang Arsenal away. Jadi kalau sahabat jual Isak, yang kita perlu risaukan ialah pada perlawanan game week ke-36, game week hadapan tentang Chelsea home. Si Murphy dah pandai berlakon, dia kena tarik sikit jatuh dalam kotak, jadi penalti tu dia risaukan. Berhadapan pula dengan Cucurella, sahabat faham lah, dia ada robust sikit, mungkin senang nak dapat penalti. Jadi risikonya kalau sahabat jual Isak untuk dapatkan Watkins pada game week ni, ialah pada risikonya akan datang pada game week ke-36 sahabat. Jadi sahabat beli Watkins, saya cadang okey lah. Sebab Allah Rabbi, content creator dan juga expert luar negara pun ada mengatakan kalau mereka ada bajet, mereka akan beralih kepada Oli Watkins. Jadi terpulang kepada sahabat adalah pengurus fantasi yang sanggup mengambil risiko, dan sebab pemilikan Isak agak tinggi sahabat. Kalau menentang Brighton mungkin dia saya tak jangka dia boleh haul double digit, tapi menentang Chelsea tu yang merisaukan sahabat sebab kondisi pasukan Newcastle sedang mengejar slot UCL untuk mengesahkan. Jadi mereka akan serang habis-habisan, terutama di St. James Park. Mereka sangat-sangat menyerang di sana. Jadi cadangan saya, Watkins tu okey, sahabat pilih. Saya setuju, cuma siapa yang sahabat jual? Itulah yang kita panggil tim dependent. Baik, itu pandangan saya. Soalan seterusnya. Baik, itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Saya harapkan soalan-soalan yang saya bagi pandangan tadi dapat membantu sahabat-sahabat serba sedikit untuk merangka pasukan sahabat-sahabat bagi menghadapi game week ke-36. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.